brand Gojodok ni diyakini padu bagi dia tau. Kipas ni memang tak boleh challenge lah di antara kipas-kipas yang lain. Walaupun dia kecil tapi dia punya angin padu. Color dia memang color dia menambah hati Cik Biau tengok. Lepas tu kat tepi ni dia ada tulis lah dia punya logo. Sekali dengan silicone case. Kalau awak letih nak pergi, ni ada tali. Tali lanyard ni boleh sakut dekat tekuk. Ada. Tu kalau awak tak guna silikon ni awak boleh je buai tak payah pakar. Tapi Cik Bi nak pakar lah sebab Cik Bi takut calar kipas ni saya kot. Kipas ni comel. Dia ni ada button on dan off. Angin dia tu macam tajir gitu. Nak ayatnya sejuk. Dia cocok tu macam sejuk lah angin dia. Sedap. Speed dia ada sampai 100. Kuat. 100 ni kuat dan dia sedikit bunyi lah. Dia bunyi macam standard kipas. Speed 20. Speed 20 pun dah laju dah. Awak tengok dia tolak Cik B punya tudung. Saya awak nak beli juga, klik beko ni.